Bayangkan, semangat seorang guru mampu cetuskan satu gerakan. Itulah kuasa STEMfinity untuk semua. Diinspirasikan oleh Catur Budi Duta Guru, STEMfinity untuk semua bukan sekadar program, ia satu gerakan untuk memperkasa guru sains Johor Bahru. Bersama-sama, kita bina komuniti yang bertenaga, berkongsi idea, dan bawa pembelajaran STEM yang praktikal ke setiap bilik darjah. Kerana apabila kita laburkan pada guru kita nyalakan minda yang akan membentuk masa depan. Ayo, kita pimpin jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Hairul Anwar bin Sobikin, Duta Guru Kohort keempat. Saya merupakan salah seorang panel perunding mata pelajaran sains menengah rendah. Selaku seorang Duta Guru, saya terinspirasi daripada Catur Budi Duta Guru dan merancang STEMfinity for All, program pembangunan profesionalisme guru sains menengah rendah daerah Johor Bahru. Panel perunding mata pelajaran sains daerah Johor Bahru telah mengadakan perbincangan bersama panel perunding mata pelajaran sains tulen yang lain. Dalam perjumpaan ini, pelbagai isu dibincangkan. Antaranya, pertama, penurunan enrolment murid aliran STEM yang memasuki menengah atas dalam bidang STEM, kurangnya penglibatan murid dalam aktiviti dan pertandingan STEM di peringkat daerah, kemerosotan kualiti dan tahap penguasaan murid dalam menguasai kemahiran proses sains dan kebat. Kami merancang program untuk menarik minat murid terhadap mata pelajaran STEM dan aktiviti serta pertandingan yang berkaitan dengan STEM. Kami ingin meningkatkan pengetahuan dan kemahiran subjek STEM dalam kalangan murid dan meningkatkan profesionalisme dan keyakinan guru. STEMfinity for All, program pembangunan profesionalisme guru sains menengah rendah daerah Johor Bahru ini yang mensasarkan semua peringkat, iaitu pentadbir, guru, murid dan komuniti. Pentadbir akan dibimbing oleh SISC+. Guru pula akan dilatih secara pementoran untuk menyokong dan membawa perubahan dalam pengajaran dan pemudahcaraan dalam kelas. Murid pula akan dididik dan didedahkan dengan kaedah pembelajaran yang bersistematik, tersusun dan berkesan. Komuniti di sekitar Johor Bahru akan dilibatkan secara aktif dalam program STEMfinity for All ini. Saya yakin hasil perbincangan panel perunding merupakan solusi berkesan yang mampu menjana impak kepada kemenjadian murid dalam bidang STEM di daerah Johor Bahru. Model STEMfinity for All ini juga berpotensi dikembangkan dan diadaptasi oleh MPK di daerah lain di seluruh Malaysia. Impak program ini, jangka pendeknya, daerah Johor Bahru dijangka akan meningkatkan bilangan kelas STEM A dan kelas STEM B di daerah Johor Bahru. Kualiti pencapaian pentaksiran bilik darjah dalam kalangan murid daerah Johor Bahru pastinya akan meningkat. Hasil jangka sederhana, kami menjangkakan enrolment STEM di setiap sekolah di daerah Johor Bahru akan meningkat dan mencapai sasaran bilangan penganjuran aktiviti serta pertandingan yang berkaitan STEM di peringkat daerah akan meningkat. Dan ketiga, tahap penguasaan murid dalam pentaksiran bilik darjah berkaitan pengetahuan dan kemahiran subjek STEM akan meningkat. Selepas projek ini selesai, kami akan mencadangkan STEMfinity for All ini kepada daerah lain untuk dilaksanakan. Setelah berjaya di peringkat sekolah pada skala kecil, saya amat berharap Yayasan Petronas membantu saya untuk merealisasikannya di peringkat daerah Johor Bahru. Kami juga merancang kerjasama antara MPKD dan juga pihak universiti, contohnya UTM dan Newcastle University. Kami merancang untuk mengadakan kolaborasi bersama dengan Petroscience Placemat daerah Johor Bahru. Seterusnya, kami akan panggil cikgu-cikgu daerah Johor Bahru untuk mendalami bengkel 5E dan 6C bagi memantapkan pengajaran dan pembelajaran di daerah Johor Bahru, beserta Duta Guru daerah Johor Bahru untuk sama-sama berkongsi dengan ketua-ketua panitia daerah Johor Bahru. Saya yakin program ini akan dapat dimanfaatkan dan disebarluaskan, meningkatkan kemenjadian murid dan mutu pembelajaran di sekolah.